Okey, Banglor Lepas 9 tahun ini menawarkan buffet Ramadan yang bertemakan ataupun masih mengekalkan konsep masakan Melayu, di mana kami akan menawarkan menu-menu yang berkualiti tinggi menggunakan bahan segar yang dimasak fresh hari-hari. Dan antara menu yang kami akan offer adalah daging rusa yang dimasak untuk resipi tradisi. Selain pada itu, kita ada ikan rare daripada Sungai Pahang, ikan jelawat, ikan fry, ikan bau, ikan patin tempoyak, ikan patin kita akan masak tempoyak, dan juga seafood kita ada mentarang, kita ada udang galah dan juga udang mentis. Selain pada itu, kita ada lagi pelbagai jenis menu masakan Melayu yang lain. Jemput datang di buffet Ramadan kami. Keunikan kami actually bukan sekadar konsep. Antara menu yang kami masih mengekalkan secara eksklusif adalah daging rusa, dan menu yang terbaru kami kenalkan adalah mentarang dan juga udang mentis. Okay, untuk ketiga-tiga outlet berbeza offer yang kami tawarkan, sebab ada outlet yang package berlainan, so ada menu yang tak sama dengan outlet-outlet dalam ketiga outlet. Jadi menu yang paling banyak adalah di Jalan Raja Chulan dan juga di IOI City Mall. Alhamdulillah, disebabkan sambutan yang amat memberasakan, sambutan yang amat menggalakkan, jadi kami percaya dengan menu yang kami tawarkan. Sebab itu kami masih terus menawarkan menu masakan Melayu yang mengekalkan rasa yang kita sediakan mengikut cara orang dulu, di mana kita masih mengekalkan rasa autentik, rasa original, rasa asli, dan yang tu hanya boleh dinikmati di Banglor Lepas 9. Jadi pada semua pelanggan kami, untuk secure you guys punya seat, sila membuat bahan awal. Kita ada boleh WhatsApp ataupun contact marketing department kami. Kita ada di website kami, di social media. Banyak platform-platform yang kami sediakan untuk you guys contact, so kami akan melayan anda. Buat masa ni kami merancang untuk membuka outlet keempat kami di KLIA 2 dalam masa terdekat, dan saya percaya dengan sambutan hangat ataupun dorongan daripada customer-customer yang menyokong Banglor Lepas 9, yang menyokong keunikan masakan kami, insyaAllah kita akan membuka beberapa lagi cawangan pada tahun ini. Terima kasih. Thank you.